Video hari ni Abang Juban nak cerita kemalangan bagi kenderaan yang tak ada road tax. Macam soalan ni dia tanya, kalau seorang ada road tax, seorang tak ada road tax, aksiden. Dua-dua kena saman sebab sama salah. Macam mana pula? Untuk soalan dia ni, senang cerita, kalau dua-dua bersalah, dua-dua kena claim ke atas insurans sendiri. Untuk road tax pula, bila awak memandu tanpa road tax, itu adalah kesalahan undang-undang. Jadi, awak mungkin akan dapat dua saman, iaitu kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM, saman ke atas jalan raya. Dan yang kedua, saman dari segi undang-undang. Bahasa mudah dia, kalau korang tak ada insurans, korang tak ada road tax, ataupun korang tak memiliki lesen memandu, korang janganlah memandu ataupun menunggang di atas jalan raya dekat Malaysia ni. Macam biasa, korang yang tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, terutamanya insurans Etika ataupun Takaful Malaysia, korang boleh datang ke Bengkel Abang Jubah, bakal tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpakan next video. Assalamualaikum.